Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini kita akan belajar kata adjektif panca indera. Cikgu harap kamu semua bersedia. Kata adjektif panca indera ialah kata yang menerangkan kata nama melalui 5 diria. Apakah itu 5 diria tersebut? Sebentar lagi kita akan lihat. Baiklah murid-murid, antara 5 diria panca indera yang cikgu maksudkan sebentar tadi ialah rasa, diria pandang, diria dengar, diria bau dan yang terakhir diria sentuh. Jom kita tengok kata adjektif panca indera yang menggunakan diria rasa terlebih dahulu. Sebelum itu, apakah itu kata adjektif panca indera melalui diria rasa? Kata adjektif ini sebenarnya digunakan untuk menggambarkan rasa sesuatu yang boleh dikesan melalui lidah. Murid-murid, di sini cikgu ada sediakan 3 contoh kata adjektif panca indera rasa. Yang pertama ialah manis. Contoh ayat, kek coklat yang ibu buat sangat manis. Yang kedua, seperti murid-murid dapat lihat, ialah rasa tawar. Jadi contoh penggunaan dalam ayat, ibu menambah sedikit garam kerana sup itu tawar. Dan yang ketiga, pahit. Contoh penggunaan dalam ayat, kopi tanpa gula itu rasa pahit. Kita berpindah kepada diria pandang. Jadi apakah itu kata adjektif panca indera diria pandang? Murid-murid, kata adjektif ini ialah kata yang menggambarkan sesuatu berdasarkan penglihatan, iaitu mata. Berikut merupakan contoh yang cikgu sediakan. Antara contoh kata adjektif diria pandang ialah cantik. Jadi contoh penggunaan dalam ayat ialah bunga ros merah itu kelihatan sangat cantik di taman. Dan yang kedua, cerah. Jadi contoh penggunaan dalam ayat, langit pada waktu pagi kelihatan cerah. Dan yang ketiga, gelap. Jadi bagaimana contoh penggunaan ayatnya? Baiklah, contoh penggunaan ayatnya, lorong itu gelap pada waktu malam kerana tiada lampu jalan. Jadi itulah dia 3 contoh bagi kata adjektif panca indera diria pandang. Murid-murid, bagaimana pula dengan kata adjektif panca indera diria dengar? Murid-murid, kata adjektif ini merupakan kata adjektif yang menerangkan bunyi atau sesuatu yang didengar melalui telinga. Contoh kata adjektif panca indera melalui diria dengar. Yang pertama ialah bising. Contoh penggunaan dalam ayat, suasana di pasar malam sangat bising dengan suara penjual dan pengunjung. Yang kedua, nyaring. Contoh penggunaan dalam ayat, suara adik sangat nyaring apabila dia menyanyi di atas pentas. Dan contoh yang ketiga ialah merdu. Contoh ayat, alunan muzik tradisional yang dimainkan oleh pemuzik itu sangat merdu dan menenangkan. Kita berpindah kepada diria bau. Murid-murid, kata adjektif panca indera diria bau ialah kata adjektif yang menerangkan bau sesuatu yang dapat dikesan melalui hidung. Apakah itu contoh kata adjektif melalui diria bau?
Seperti anda lihat, cikgu ada sediakan 3 contoh di sini. Yang pertama ialah harum. Jadi contoh penggunaan dalam ayat ialah bau bunga melur yang berkembang di halaman rumah sangat harum dan menyegarkan. Yang kedua, busuk. Contoh penggunaan dalam ayat, tong sampah di belakang rumah berbau busuk kerana tidak dibersihkan selama beberapa hari. Dan yang ketiga, hangit. Contoh penggunaan dalam ayat, ayah berlari ke dapur apabila terhidu bau hangit daripada kuih yang hampir hangus di dalam ketuha. Baiklah murid-murid, bagi yang terakhir ialah kata adjektif panca indera deria sentuh. Murid-murid, kata adjektif panca indera deria sentuh ialah apa dia? Ialah kata adjektif yang menerangkan keadaan sesuatu berdasarkan sentuhan yang dapat dirasai oleh kulit. Antara contoh kata adjektif deria sentuh, yang pertama lembut. Contoh penggunaan dalam ayat, bantal yang baru dibeli oleh ibu terasa sangat lembut apabila disentuh. Yang kedua, sejuk. Contoh ayat, air di dalam peti sejuk terasa sejuk apabila dipegang dengan tangan. Dan yang ketiga ialah panas. Jadi contoh penggunaan dalam ayat, Ali segera menarik tangannya setelah tersentuh cawan yang masih panas. Baiklah murid-murid, jadi sekian saja kelas kita pada hari ini. Cikgu telah terangkan tentang kata adjektif panca indera yang terdiri daripada 5 deria. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian murid-murid semua. Cikgu harap kamu dapat ilmu yang baru. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Semoga kamu berjaya. Bye. Assalamualaikum.